11-12. Tunggulah kat sini. Ambil payung. Kau nak pergi ambil adik dah ni. Ambil payung. Mana Amar? Tengok Amar macam dia bawa. Kesianlah Amar. Kau lambai siapa? Salam cikgu. Adik dia. Yalah, adik dia yang lelaki kan? Ahmad Amar. Sabar Mak, sabar kak cik, sabar. Bukan kau yang nak berkemah. Bukan kau yang nak berkemah, sabar. Nazif Hakim. Anas naik. Nazif naik. Nazif naik. Nisarian. Korang naik jalan basket tau. Arikin. Naik. Awak pergi juga. Naik. Kalau korang naik jangan lambai. Itu pergi juga tu. Yang Lipat satu ya, jangan salah. Bye-bye Amar. Lambai. Lambai. Kalau apa tak ada suara dia tanya apa? Sekejap. Ya Allah, mana ni panas. Tu suara pendek sangat. Tu. Oi. Budak sini. Sabar. Bye-bye. Tak boleh adik. Ada tengok apa? Tengok cikgu ni. Ni PPKI tadi 3 orang yang selalu bawa dia tu. Yang perempuan tu. Dah dicabut. Good lah. Dia satu lagi. Kena cabut satu lagi. Muka tadi tu. Ambil gambar muka tadi. Bertiga. Ayo Seraiko. Jom kita camping. Kenapa semua senyap? Solehah lah. Solehah. Kita boleh cakap lagi. Minat ke?
Semuanya penang bagi bola bola. Silakan. Okey, sekali lagi kita cuba yang paling kuat, yang paling hebat dan yang paling the best from SKSS. Boleh? Kita try sama-sama, okey? Simon! 3, 4. Alright, tepuklah kawan-kawan. Okey, baik. Abang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Minggu ini Sri Damai Resort dan PMC bersama dengan guru hebat, pelajar hebat, sekolah hebat, SK Sungai Sedang. Selaku hebat. 3, 4. Aku ada bapak aku ada tu. Paling dekat. Ahmad. Dia ambil beg. Mak. Dah boleh turun balik? Dah boleh turun balik? Ni ayah pegang beg. Ya, ada design dah. Ada tinggal apa-apa tak? Kau punya barang-barang semua dalam. Yang ni baju kotor. Jom, boleh ikut. Cikgu dah tak dapat apa kan? Boleh balik kan? Bawa balik. Boleh. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita bawa balik Ahmad. Ya, boleh. Okey. Nanti ya. Nanti yuk. Mak sampai tak? Ha? Mak sampai tak? Tak tahu. Nak ambil ni Acik bawa balik. Tak. Tak nak? Boleh lah. Mana seorang lagi? Adik, abang mana? Ai, berkilat Jimin. Oi. Berkilat Jimin. Ha? Tu anak Mansur ada. Asal tahu dia, mak dia ada ke tak? Anak dia 2 orang tu. Aku nak suruh dia dekat sana depan Lubu. Kenapa? Tadi ada kat sana ikut. Oh iya ke? Pandai-pandai lah. Kalau tak aku tinggal je ni. Apa yang kau main? Amal dekat sekolah. Kita orang bawa kita orang punya beg kan. Tak payahlah cerita dari situ. Jauh. Panjang sangat cerita dia. Kau cerita dekat sana je lah. Nah, yang panjang-panjang tu nanti cerita lah. Aktiviti apa je.
Yang malam pertama tu yang kau kena pergi night walk tu ada ke? Ada, tapi dengan satu syarat, tak payah bawa torchlight. Ada torchlight kau? Simpan je lah. Aku ya ambil. Aduh ni. Dan night walk tu, dia kena sorang-sorang. Tapi ada orang. Tapi dalam tu kan bukan dalam hutan kan? Kat dalam Kat luar. riverside. Oh, dah kat luar ke? Kat jalan. Oh, ya lah. Ada? Dan yang night walk tu dia ada password je. Setiap kalau dan kenapa cikgu buat macam ni? Cikgu cakap untuk latih cakap untuk macam ada pengalaman jalan seorang-seorang. Tu malam pertama. Lepas tu besoknya tadi saya tengok gambar kau mandi kolam kau tak lipat. Ha? Tak buat lipat? Lipat lah macam kita kat video tu. Okay, nanti balik keluarkan semua baju kotor ni, semua ni bubur dan mesin basuh. Air semua kacik basuh. Air tu nak keluar ambil hantar mak pergi cuci. Air menang tak malam kebudayaan? Tak menang? Kau buat apa? Air tengok kau joget-joget lagu ni je. Habis janji. Kita tak tahu apa-apa. Apalah. Tadi kenapa nangis?